Rin mempunyai kawan sekolah bernama Aoi. Aoi bercita-cita ingin menjadi penulis sains fiksi. Tapi realitinya, dia menjadi penulis artikel dan terbebani dengan kerja yang banyak. Suatu malam, dia terjumpa dengan bola merah aneh. Awalnya dia mengendahkan benda itu, namun bola itu mengikutinya. Bola itu mampu mengkabulkan hajat Aoi menjadi nyata. Aoi pun berhajat ingin berjumpa dengan burung di dalam mimpinya. Hajat itu pun tercipta dan menjadi bayi Zandrias. Kemunculan bola merah disedari oleh Skip melalui gelombang aneh. Rin juga menyadari bahawa gelombang itu berasal dari tempat kerja Aoi. Awalnya, Aoi mempunyai masa-masa terbaik dalam hidupnya bersama Zandrias sehinggalah kaju itu membesar. Dengan itu pun, kehebohan pun terjadi dari sisi manusia. Dengan melihat Zandrias yang ditembak oleh GDF, Aoi marah besar dan mahu dunia hancur. Hajat itu pun terkabul dan Zandrias berubah menjadi King of Mons dan menggempurkan bandar di sana. Bahkan, Ultraman Arc tak mampu memberi sebarang pertarungan. Di sini juga, hati Aoi terdetik melihat ketakutan penduduk dan usaha Rin demi menyelamatkan budak perempuan tersebut. Aoi merasa dirinya salah dan ingin King of Mons dihentikan. Dan dari jauh, Givas datang ke bumi untuk membantu Ultraman Arc. Berkat halangan dari Givas, Arc berjaya mengalahkan King of Mons dengan Galaxy Finalist. Bola merah menjumpai Aoi lagi, meminta untuk mengakhiri dia kerana keberadaan dirinya yang mampu mengkabulkan hajat membawa kemusnahan melalui tamak dan dengki dari pengguna. Aoi pun berhajat untuk menghilangkan bola merah dari dunia. Dunia dikejutkan dengan fenomena aneh. Yuma yang kehilangan payung ingin membeli payung baru di kedai, namun tiada siapa tahu akan maksud Yuma, seakan payung tidak pernah wujud. Tak sampai di situ, Skip dan GDF hilang tanpa khabar berita dan Hiroshi sebagai ketua Skip menjadi pemilik kedai kafe. Sehinggalah muncullah lelaki bertopeng misteri yang muncul di hadapan Yuma. Apa yang terjadi selama ini ialah berkat makhluk terbang yang dipanggil The Pillar. Lelaki itu menggunakan The Pillar untuk mencipta dunia sempurna baginya dengan cara menghilangkan ketakutan manusia. Namun, tak dapat halangan yang dihadapi oleh lelaki itu kerana dia tak dapat menghilangkan keberadaan kaju kerana adanya Ultraman Arc. Dia meminta Yuma untuk melupakan Ultraman Arc agar dunia sempurna baginya pun tercipta. Meskipun cara itu berjaya bagi lelaki itu, Ultraman Arc tetap muncul berkat imajinasi Yuma dan Arc pun mengalahkan The Pillar dan dunia kembali normal. Baru-baru ni Yuma kelihatan lesu dan tak berdaya. Skip mendapat laporan berkenaan fenomena aneh yang terkait dengan KD. Yuma ingin mengikuti siasatan itu tapi dibantah oleh Hiroshi kerana badan Yuma yang lagi tak berdaya. Hiroshi pun menyuruh Yuma duduk di Skip bersama Yuppie. Yuppie yang ditelefon panggilan aneh termati secara tiba-tiba dan dikawal oleh sesuatu. Ternyata Yuma mendapat panggilan dari Galaksi Rution iaitu Bjorno. Bjorno dan yang lain sudah mendapat cara untuk mengatasi matahari Sonya dari membesar agar tidak memberi kesan yang buruk kepada seluruh galaksi. Masalahnya, Zetsu tetap keras kepala dan meneruskan rancangannya sambil menghantar satu lagi kaju ke bumi. Di luar, kaju pun keluar dari wormhole yang mirip dengan Digelos. Dengan 3 tanduk, dia pun digelar Trigelos dan melakukan kekacauan. Ishido melihat Yuma yang lari berlawanan arah, ingin menghalangnya dari diserang. Sebenarnya, Onyx atau Zetsugate berada dalam badan Yuma selama ini dan dilihat langsung oleh Ishido. Jelas, Ishido faham apa yang sudah terjadi. Namun, dia menghalang Yuma dari berhadapan dengan Trigelos kerana keadaan Yuma yang tidak baik. Tetapi Yuma tetap berkeras hati dan bertukar di hadapannya. Ultraman Arc dibantai habis-habisan kerana Trigelos mempunyai cara untuk berhadapan dengan 3 bentuk dari Ultraman Arc. Untungnya GDF datang tepat masa dan melepaskan Ultraman Arc. Dengan keadaan terdesak, Arc pun menggunakan Galaxy Armor dan menyerang satu sama lain dengan serangan terkuat masing-masing. Untungnya Arc mempunyai cara lain dan berjaya mengalahkan Trigelos. Pertempuran mereka menyebabkan kerosakan bandar yang cukup fatal. Yuma tersedar selepas pertarungan dahsyat dengan Trigelos. Dia menjumpai Arc dan kaju yang dilawan olehnya sebelum ini. Arc mementari Yuma bahawa apa yang dihadapi adalah mimpi yang dicipta Arc sendiri. Dan katanya Yuma telah pun gugur selama KD terjadi. Arc pun menyuruh Yuma untuk melupakannya agar dia dapat kembali ke galaksi milik dia. Tiba-tiba Yuma terdengar suara Ishido yang sebenarnya lagi mencari dia. Dia pun sedar bahawa dia berada dalam mimpi aneh. Ternyata betul, itu ulah dari Sweet yang sebenarnya masih hidup. Tak hanya Ishido, ahli yang lain pun mencari Yuma dengan berpecah. Yang mengejutkan lagi, sebenarnya dah ada kaju lain yang muncul selama terjadinya pertempuran Trigelos, iaitu Guilbug.
Mereka pun berpecah untuk memancing kayu itu jauh dari Yuma dan Yuppie. Yuppie pun dalam kawalan Biono dan menjelaskan sesuatu yang penting kepada Yuma. Selama ini, Galaxy Armor ialah Onyx itu sendiri. Ark tidak menghancurkannya ketika berhadapan dengan Zadim, tetapi menyerap benda itu. Kerana keberadaan Onyx yang masih ada, Zetsu menghantar pencemaran ke Onyx dan langsung ke badan Ark dan Yuma. Sekiranya Yuma dan Ark tumbang melalui pencemaran itu, Onyx akan bebas sekali lagi dan membawa kehancuran kepada dunia. Sedikit demi sedikit, Alice Skip sedar bahawa Yuma adalah Ultraman Ark. Dengan rasa tiada apa yang harus dia rahsiakan, dia bertukar di hadapan mereka semua dan melawan Gwilbug. Ark sama sekali tidak memberi pertarungan yang cukup bagus. Dan ditambah dengan Galaxy Armor yang memberontak, yang menyukarkan lagi Ark untuk melawan Gwilbug. Semasa Ark ingin mengeluarkan Ark Finalist dan menembakkan ke arah kayu itu mengeluarkan serangan aneh terhadap Ark dan Ark berhenti bergerak. Yuma terbangun dan melihat kedua ibu bapanya yang masih hidup. Dia sedar bahawa ini mimpi buatan Gwilbug. Cuma terdapat sisi lain yang tak pernah dilihat oleh Yuma, seperti ibu bapanya yang masih hidup dan mereka yang selamat semasa terjadinya KD. Kalau Yuma mahu mimpi ini terjadi, hari dia bersama Skip pun hilang. Hal ini membuatkan Yuma menjadi dilema kerana dia terpaksa mengorbankan sesuatu yang dia sayang. Untungnya, Ark berada di sisi dia untuk memilih jalan yang benar. Dengan Gwilbug yang ada di sana, Yuma memilih untuk menghentikan mimpi tersebut dengan cara melawan kayu itu. Di sisi lain, Skip tak hanya duduk diam dan mencari cara untuk melawan Gwilbug dengan menembakkan bahagian tengah dari kayu itu. Dengan itu, Ark mempunyai kesempatan untuk melawannya di dalam mimpi. Tambahan lagi, Ark dan Yuma mempunyai kelebihan di dalam mimpi dengan melepaskan imajinasi. Kerana mimpi mempunyai imajinasi yang boleh dikatakan tak dikawal. Dengan itu, kekuatan Miracle Cube pun tercipta dan Ark mengeluarkan serangan beam yang terkuat dan mengalahkan Gwilbug. Gwilbug yang kalah melepaskan gelombang yang membaki kerosakan bangunan menjadi sedia kala. Ark kembali sedar ke dunia nyata. Juga tak berdiam diri dan berhadapan dengan mereka menggunakan bentuk aliennya. Pertarungan yang sengit pun terjadi antara mereka berdua dan mampu memberikan pertarungan yang cukup menarik. Meskipun begitu, Ark berjaya menterbalikkan keadaan dan akhirnya mengalahkan Sweet serta menggagalkan rancangan Zetsu. Dengan itu, Ark terpaksa kembali ke galaksinya untuk membaki ataupun menghentikan matahari Sonia dari membesar. Tetapi Yuma pun harus ikut sekali kerana mereka berdua berkongsi satu nyawa yang sama. Dengan itu, Yuma pun mengucapkan salam perpisahan terhadap ahli-ahli Skip dan meninggalkan bumi demi kebaikan alam semesta.